Apa khabar semua? Salam sejahtera dan bertemu kembali di Stadium Negeri Sarawak Putrajaya Kuching untuk pertembungan Liga Super 2024-2025 melibatkan Kuching City FC dan Kedah Darul Aman FC. Perlawanan tertunda, hari perlawanan ke-19 yang kami bawakan semula untuk anda. Berikan indikasi bagaimana mereka masih mampu bersaing walaupun serba kekurangan. Cantik Cece Kipre, Ramadan! Jaringan yang dicari-cari untuk Kuching City, tetapi nampak gayanya gol itu akan dibatalkan. Dan di sinilah VAR akan memainkan peranan juga. Saudara Zamzaidi bin Katimin memberikan signal bahawa segala-galanya akan diperiksa. Ramadan tampak yakin ini sepatutnya adalah jaringan yang patut dikekalkan. Dia dalam kedudukan onside. Tapi mungkin hantaran awalnya untuk mencari Cece Kipre yang dipersoalkan di situ. Kita menunggu untuk melihat sama ada jaringan akan dibampak gaya ini dibatalkan. Arif Fazila selaku option, masuknya ke dalam kawasan penalti, lambungan ke dalam, tandukan, hampir saja mereka dapat melakukan jaringan pertama. Selepas kehampaan, jaringan Ramadan Saifullah dibatalkan, giliran Hazwan Bakri pula. Lihat sekali lagi hantaran cantik Petrus mencari kedudukan Ramadan, bebas dalam kawasan penalti. Dan kemudian dia tandukkan yang cukup tepat dilakukan oleh Hazwan Bakri. Banding Victor Andrak, Petrus cantik, hantaran lolos, back heel yang cukup baik, percubaan Ramadan. Mampu ke mana saja percubaan itu, tetapi dia memilih untuk keluar dari kawasan permainan. Tampanan terakhir daripada pemain pertahanan Kedah di situ. Terlihat sekali lagi permainan kemas ini dipamerkan oleh Petrus. Dan kemudiannya satu acahan Ramadan dengan percubaan terus ke bahagian far post. Dan Arif Farhan yang merebahkan badannya. Wan Amirul Afiq, Kamil Akmal dipintas dengan mudah. Cece Kipre ataupun Petrus di sini. Hasbullah cuba untuk mengejar. Ini baru Cece Kipre berhadapan 1 lawan 1 ketika ini dengan barisan pertahanan. Cutback, peluang dan dijaringkan. Dan akhirnya Hazwan Bakri tampil selaku wira Kuching City. Selepas 43 minit, mereka bertanyakan soalan demi soalan. Dan akhirnya mereka memecahkan kebuntuan itu. Semuanya bermula dengan satu larian daripada Petrus di sebelah kiri. Dia berjaya menemui kedudukan Petrus ataupun Cece Kipre. Dia melakukan satu hantaran tengah tepat pada waktunya. Sambil Ifwat bersiap sedia. Ditampan keluar ataupun ditumbuk keluar oleh Ifwat percubaan kali ini. Dan cantik jaringan di bahagian near post Ramadan Saifullah yang dibatalkan jaringannya dalam babak yang pertama. Namun kali ini saya yakin jaringan ini tidak akan dibatalkan. Cukup cantik. Anda dapat lihat begitu ramai sekali pemain-pemain di dalam kawasan penalti yang menutup ruangnya. Blessing yang cukup cantik dilakukan oleh Ramadan Saifullah yang akhirnya mendapatkan jaringannya diidam-idamkan di hadapan penyokong sendiri. Satu chip ke sebelah kanan, one touch daripada Cece Kipre, near post yang dicari oleh Cece Kipre. Yang kita dapat lihat work rate yang dipamerkan oleh Cece Kipre adalah first class. One touch daripada Petrus Shitembi terlebih dahulu. Cari kedudukan Amirul Isham. Adakah mereka dapat berada dalam kedudukan di mana percubaan dapat dihasilkan di sini? Mungkin di sinilah Hasbullah. Dan buat pertama kalinya apabila Wan Muhammad Azrai dipanggil, dia berjaya untuk melakukan tindakan penyelamat. Buat kali pertama selepas 70 minit kita menyaksikan Kedah melakukan satu percubaan on target. One touch yang baik dihasilkan oleh Aiman Afif. Ke tengah semula adalah Hasbullah Abu Bakar. Cuba masuk ke dalam. Hasbullah sekali lagi menerimanya pos.
Hampir saja sebenarnya peluang untuk Aiman Hafif. Minit yang terakhir. Sekali lagi pintasan mudah yang dilakukan membebaskan seorang lagi pemain Kedah di sebelah kanan. Percubaannya pos. Kali kedua diselamatkan oleh Wan Muhammad Azrai. Penjaga gol yang pada hari ini dalam babak pertama tidak banyak diuji, tetapi apabila dipanggil dalam babak kedua ini, double save yang beliau lakukan di sini. Anda lihat percubaan deras yang dilakukan, dan kali kedua pula juga tidak dapat menewaskan Wan Muhammad Azrai. Afiq Iqmal Rosli, dari Kelvin kepada Moses. Terlihat sekali lagi berapa banyak ruang kosong yang ditinggalkan. Satu chip sahaja seperti itu melepaskan Syamil Izwan. Jordan Minta bebas dan nampak gayanya jaringan yang ketiga. Baru kita katakan, mampukah Jordan Minta mencatatkan jaringan ke-12 dalam saingan Liga Super. Dan hari ini dia buktikan dia mampu masuk selaku pemain gantian. Penyokong-penyokong Kuching City bangkit dan bangun di Stadium Negeri Sarawak Petrajaya Kuching ini, meraihkan jaringan ketiga dan juga jaringan Jordan Minta. Kini Kuching cuma akan ketinggalan 3 mata di belakang Sabah. Whistle dibunyikan Zamzaidi Katimin untuk menamatkan aksi di Stadium Negeri Kuching Petrajaya. Dan muktamad di Stadium Negeri Sarawak. Kuching City 3, Kedah Darul Aman FC 0. Sekian saja. Kita jumpa lagi di hari perlawanan yang seterusnya.